dah mula-mula tanya dekat Q Haidar, mana buat badan sebab saya rasa tercabar. Sampai macam tu sekali ya Aceh ni rasa insecure selepas isterinya kini berpenampilan lebih langsing dan cantik. Dah Aceh, kalau dahulu ramai yang mengganggunya, tapi sekarang ni dah terbalik pula. Aduh, kurus salah, berisi pun salah. Macam mana ni Aceh? Tapi Aceh sejujurnya gembira tak dengan penampilan terkini isteri tu? Saya happy dan saya rasa macam agak bahaya untuk diri saya lah. Saya dah mula-mula tanya dekat Q Haidar, mana buat badan sebab saya rasa tercabar. Sebab dah mula dah benda-benda yang fahamlah media sosial. Kadang-kadang media sosial dia saya ada, media sosial saya dia ada. So bila ada mesej-mesej ataupun DM yang tidak sepatutnya, yang daripada kita kenal, sangat laju selepas dia didedahkan oleh Jekyll, lagi kuat. So sangat laju DM yang tak sepatutnya masuk. Jadi saya yang menjawab lah. Saya yang menjawab lah kan. Tak pasal-pasal aku pula rajin menjawab DM dia orang ni. Cobaan. Sebagai isteri macam mana awak mengekang benda tu? Okey, saya sebagai isteri, saya cuma fokus saya dah ada suami. So buat apa kita nak layan benda-benda yang mengarut ni kan. So kita kekalkan jaga hubungan kita dengan suami kita. Itu pun dah cukup dah. Betul? Jangan kembang. Tak, sebelum ni saya tengok dia yang menjaga benda tu. Saya pula. Dulu aku jaga tau, orang cakap jom Cik ajak keluar makan. Sekarang kita pula. Sekarang apa ni mesej-mesej yang aku tak tahu. Aceh pun media sosial isteri jaga dia jaga supaya saya dengan dia hidup transparent. Kita tak ada selindung apa-apa. Cuma melibatkan akaun lah. Dia memang tak transparent lah. Sebab yang masuk kat saya gaji je. Kalau komen sebutkan tu akan bahagia lebih. Ya betul. Jangan sahaja. Macam mana tiba-tiba berubah tu shift tu? Setiap malam saya nak tidur, dia tidur nyenyak. Saya tak nyenyak. Terus terang saya cakap, inilah apa yang dia rasa sebelum ni, saya pula rasa. Jadi kepada suami-suami atau yang di luar sana, sebelum ni isteri kau punya memperhatikan kau je kan. Tapi bila ada transition daripada isteri, kau orang kena hati-hati. Kau orang kena tengok isteri kau betul-betul. Sayangi dia betul-betul. Jangan isteri buruk cari lain. Cantikkan isteri tu. Cantikkan isteri tu. Sebenarnya cantik atau tidak, isteri tu yang setia dengan kita. Susah senang. Jangan saat dia tak berapa macam tu, kau orang lepaskan macam tu. Tidak. Saat dia walaupun badan besar, macam mana nak cantikkan dalam keadaan dia badan besar? Bukan kita, badan besar awak kurus lah. Tak ada masalah. Tak ada sebab awak tak nak mencantikkan isteri awak. Itu saja.